Alamak, BMW aku naik drivetrain. Ni kabut sangat lah. Drivetrain je pun takut sangat. What's up guys? Okay, masalah biasa BMW drivetrain, betul. Kalau berkaitan dengan drivetrain ni macam-macam. Boleh jadi juga gearbox dah nak rosak lah, apalah kan. Tapi macam BMW F30 ni, gearbox ZF 8HP dia suspect mungkin gearbox dia dah rosak. Tapi bila kita checking, sebenarnya bukan gearbox dia rosak pun. Gearbox dia tak ada issue pun, tapi masalah lain. Masalah dia, kita boleh cakap masalah yang biasa dekat BMW juga kan. Masalah yang famous. Masalah dia apa? Kau tengok kat sini. So dia leaking dekat dia punya hose ni. Hose ni dia laluan minyak gearbox. So bila leaking dekat hose ni, minyak gearbox dia leaking lah. Bila minyak gearbox dia leaking, itu yang naik warning drivetrain tu. Berkenaan dengan drivetrain sebenarnya bukannya masalah engine ataupun masalah gearbox. Sebab tu kalau BMW korang problem, kena datang workshop dulu, kita buat further checking. Baru kita dapat inspect masalah yang sebenar dia. Jadi kalau korang tengok minyak gearbox dia, kita dah buat keluar lah minyak gearbox dia. Dan lepas kita drain dia punya minyak gearbox pun, kita nampak ada habuk besi yang halus. So ini mungkin lah komponen dalaman dia ada problem juga. So minyak gearbox dia pun kita check juga. Kita drain dia punya minyak gearbox. Memang tak terkejut lah. Ada nampak habuk besi yang halus-halus. Dia sama jugalah macam enjin korang kan. Kalau minyak enjin korang kurang, apa jadi agak-agak. Sama juga macam gearbox ni. Bila minyak dia kurang, mungkin akan ada problem dekat dia punya mechanical dalam gearbox dia. Dia problem gearbox dia ni, dia slip. Orang dia cakap ada slip. Bukan slip tidur tu, dia slip. So untuk korang kat luar sana yang pakai model BMW, kalau kata kena masalah drivetrain, janganlah takut-takut. Alamak, dah naik drivetrain ni, enjin aku nak kena overhaul ke ni. Jangan fikir dulu masalah yang berat-berat. Naik drivetrain, datang kita punya workshop, checking dulu. Baru kita tahu apa masalah dia yang sebenar. Okay? So untuk korang kat luar sana yang nak buat baik pulih untuk model Continental, boleh hubungi kami, Expert Continental Transmatic Automotive, Section 15 Shah Alam.